Okey, ni kawasan flat pangsapuri ataupun kondo katnya. Ni homestay lah yang tempat kita orang duduk ni. Tingkat 27, nombor 12. Ni dia punya pintu rumah. Kita masuk. Kalau dekat luar dia ada guard ni. Ni dia punya masuk-masuk kita akan nampak dia punya apa nama ni? Dapur, dia punya dapur. Dapur dia, kawasan dapur. Ni ada kawasan sikit ni, ada mesin basuh. Mesin basuh. Kalau sini saya tak pernah buka ni, tengok ada bawah dia. Ada apa tu? Ni lah. Okey, tutup. Dia ada bagi satu peti ais sini. Peti ais. Kemudian ni ruang tamu dia. Ada bagi aircon. Okey. Kemudian ni bilik master bedroom. Okey, dia ada bagi aircon dan juga kipas lah. Adanya bilik. Dan ada wardrobe. Wardrobe nama dia, almari baju. Kemudian ni dia punya bilik air lah. Bilik air dia satu bilik air. Kemudian ada bilik air yang kedua. Ni ruang tamu dia. Okey, ni ruang tamu dia. Lampu dia tak buka lah tak gelap. Ni ruang tamu dia. Kalau ni TV, kalau ni kat luar dia. Oh, ada orang lah dekat luar ni. Tengah tengok pemandangan. Ni dekat luar dia, kalau kita boleh nampak. Ni kawasan tepi ni lah, mungkin untuk basuh baju ke apa ke. Ni kat luar kita boleh nampak kolam renang kat bawah ni. Ada kolam renang dengan taman permainan. Untuk dewasa dengan budak-budak dari situ. Situ pada taman permainan sikit, kau nampak. Okey, jom kita pergi ke kawasan seterusnya. Kemudian ni dia punya tandas. Tandas dia. Setiap tandas dia memang ada ni lah, letak water heater. Yang ni bilik nombor 3, kecil aja untuk orang single. Ni tak ada ni lah, tak ada apa nama? Tak ada aircon. Ni dia punya sebelah luar. Okey, ni bilik nombor 2, ni bertentangan dengan bilik air. Dia ada aircon dan juga kipas. Katil untuk 2 orang. Dengan bilik dengan almari. Kat sini pun boleh nampak pemandangan daripada luar. Okey. Dia pun ada bagi serikah. Bukan bagi. Dia bagi ni lah, dengan sewaan sekali. Ni kerusi dia, tempat duduk dia. Ni anak ni suka interframe sikit, maklumlah. Dia pun ada loceng kat depan ni. Itu je lah yang nak tunjuk.